Ilis Mina, pengetahuan senang untuk dipelajari, tapi sukar untuk dikuasai. Belajar senang, tapi nak kuasai dia cukup susah. Sebab itu topik ni bagus untuk orang yang dah biasa, dah lama buat Elken juga. Kadang-kadang kita teralfa, betul tak? Kita terleka. Jadi dia sebenarnya senang nak pelajari, tapi sukar untuk dikuasai. Dan kita dah tahu dah, habit dalam agama kita sendiri pun dah sebut dah, 21 hari ke 41 hari untuk develop the habit. Jadi benda ni kena buat, kena kata orang mahirkan, kena hadam betul-betul supaya kita faham. Dan satu lagi saya beritahu, topik ni bukan untuk downline kita. Siapa downline kat sini? Cuba angkat tangan. Siapa yang dah register sebagai downline? Angkat tangan, downline. Siapa upline kat sini? Upline saya kan. Maksudnya kita adalah downline, satu hari nanti kita akan jadi upline. Jadi topik ni bukan untuk kita tujukan pada downline kita. Hari ni downline aku tak datang lah pula. Agak-agak dia masuk Zoom lah kan. Ini untuk dia ni sebenarnya. Kan tak pun, ini untuk upline aku ni. Upline aku. Kau selalu tak tolong aku kan. Ambil kau. Ini untuk engkau. Bukan. Ini untuk kita. Sebab yang nak berjaya tu siapa? Kita. Boleh tak Hadam Okey. Seterusnya, impian. Kunci nombor satu. Nombor satu paling penting adalah impian. Saya pelik kalau manusia tak ada impian. Manusia kalau dia tak ada impian, dia ibarat mayat hidup. Okey? Jadi apa impian kita sebenarnya? Nombor satu, sebenarnya kita nak kebebasan masa. Macam downline saya tu, boleh pergi 14 hari pergi luar negara. 3 negara dekat Europe, Balkan sana. Sebab apa? Dia dah ada kebebasan masa dah. Dia dah tak ada masalah pergi. Sebab dia dah buat 9 tahun lepas dah. Dia dah berusaha sungguh-sungguh dah. Dia punya duit, dia simpanan dia dah banyak dah. Rumah dah 3 biji dah. Network dia dah faham kenapa kena buat Elken. Kat situ datangnya kebebasan masa. Nak tak kebebasan masa? Contoh baru-baru ni. Saya punya klik. Saya ni suka ride motor. Saya pakai JSA. Saya punya klik tu dia cakap, Rol, esok hari minggu depan, hari Isnin sampai Selasa, 2 hari 1 malam, kita ride pergi ke Pak Bara jom. Pak Bara. Bagaimana lagi? Satun. Kalau kita, contohnya tak ada masa, boleh tak kita nak pergi kat situ? Tak boleh. Sebab tu kita buat sesuatu supaya kita nak pergi mana-mana pun, kita ada kebebasan masa tu. Kita nak cuti raya ni. Orang lain kena cuti, kena mohon cuti, betul tak? Kita kalau nak cuti 2 minggu, tak ada masalah pun. Kita nak pergi mana? Kita nak pergi umrah. Umrah berapa hari? 11 ke 15 hari. Tak ada masalah sebab ada kebebasan masa. Lepas tu kebebasan keuangan. Nak kebebasan masa, mestilah ada kebebasan keuangan. Ni masa ada, duit pula tak ada, tak guna juga. Betul tak? Jadi impian kita nak settle semua benda ni. Kenikmatan kerohanian. Maksudnya, apa yang kita buat dekat Elken ni, kita nak apa? Kita nak rohani kita ni rasa tenang. Kita buat Elken ni tak ada orang nak cari kita, marah-marah kita. Kita nak rasa bisnes kita yang kita buat ni adalah bisnes yang betul. Tak ada orang nak marah kita, tak ada orang nak report polis pada kita, tak ada orang nak cakap pasal kita. Sebab apa? Kita buat bisnes yang betul. Itulah impian kita. Kita nak tenang, betul tak? Nak tak income 100,000 tapi report polis, ada 10 report polis kat kita? Tak nak, betul tak? Itulah kita nak ketenangan tu dan kebebasan kesihatan. Bila kita buat Elken, Lautak selalu cakap dengan saya kan. Bila saya dapat income, syukur Alhamdulillah atas izin Allah. Bila saya dapat income 100,000 itu lagi, Lautak dia bukan cakap apa lagi. Bukan puji apa tau. Dia cakap, Syarul, jaga kesihatan. Dia bukan cakap, tahniah Syarul 100,000. Wah, luar biasa. You mau mesti kerja kuat cari 200,000. Tak ada. Dia cakap apa? Syarul, jaga kesihatan. Sebab kita buat Elken ni, kita nak kebebasan kesihatan. Disebabkan produk-produk Elken. Okey? Apa contohnya? Kalau nak dapat yang tadi tu, kita nak dapatkan impian tadi tu, kebebasan keuangan. Nampak tak kapal tu? Kapal yang besar dengan kapal yang kecil dalam bulutan kuning tu. Kapal yang besar tu adalah impian kita mesti sebesar kapal tu. Barulah dia pergi tengah laut. Ada ombak, ada gelora. Itu adalah impian kita. Kalau kapal tu cukup besar, ada datang segala cabaran, kita akan tenang saja di samudera. Tapi bayangkan, kalau impian kita tu kecil macam kapal yang dalam bulatan kuning tu. Baru nak keluar daripada pantai. Ada ombak sikit je, terbalik. Itulah buat Elken, impian kecil.
Bila orang tolak saja, Allah tak close lah. Saya tak nak buat Elkan lah, susah lah. Impian dia kecil sangat. Kau kena tolak, kena reject. Kalau kena tolak tu apa? Itu biasa. Betul tak? Kalau kena reject tu apa? Itu biasa. Kalau Abang Mail, biasalah tu. Betul tak? Kalau orang dah janji nak beli dengan kita, tiba-tiba beli dengan orang lain, itu biasalah tu. Itu adalah proses dia. Yang kita kena faham, betul tak? Jadi impian kita kena besar. Kalau impian kita besar, berlakunya perkara macam tadi, rasa-rasa kita goyang tak? Tak goyang. Orang tak ambil dengan kita akan cakap apa? Ini Allah nak bagi rezeki lebih kat aku ni. Aku kena percaya benda ni. Bila kita impian besar. Betul tak? Jadi impian sebesar apa? Kalau nak beli kereta, ada tak impian macam ni? Siapa minat BMW? Masa-masa mula-mula saya buat Elkan, kan dah datang tisu. Saya isu dia masalah je ni lah. Bukan masalah. Alhamdulillah, peluh banyak sihat. Okey? Okey. Saya mula-mula tengah topik ni, bila upline saya tunjukkan nak kereta BMW, saya buat macam dia tahu. Yalah tu. Ya. Sebab apa tahu? Tak pernah terfikir kan? Nak kereta BMW M5 ni tahu tak harga dia berapa? 500,000 tau. M5 ni tak tahu lah. Faiz pakai M5 kan? M3. Faiz pakai M3, M5 berapa harga dia? Saya rasa 600-700 ribu kan? Lebih 500,000 kan? Jadi tak pernah terfikir lah. Jadi inilah yang saya masukkan impian yang besar. Kalau awak terfikir nak pakai BMW, reject saja. Aku nak pakai BMW M5 hujung tahun ni. Reject saja. Aku nak pakai kereta ni. Harga ni bukan murah ni. Aku nak macam ni. Kereta warna putih. M5. Plate dia KGC 515. Nampak? Clear benda betul. Betul tak? Sebab tu impian kena besar. Ataupun tak minat BMW. Siapa minat Audi? Inilah besarkan impian kita. Mungkin dia tak dapat 2 bulan akan datang. Tapi dia mungkin dapat hujung tahun. Mungkin dapat 2 tahun lagi. Mungkin 3 tahun lagi. Tapi kita dah ada impian yang sangat besar. Ataupun kereta apa lagi? Ini ada tuan punya kat belakang tu. AMG A45. Berapa harga dia? Hampir 500 ribu. Berikan tepukan kepada jutawan MCCM Muniandi. Dia punya impian besar, saya rasa lebih besar impian dia daripada saya. Sebab mula-mula dia pakai BMW 3 Series. Lepas tu dia ambil AMG, sebelum tu AMG 45. Lepas tu dia ambil M4 pula BMW. Lepas tu dia beli rumah dekat Pavilion. Lepas tu dia beli rumah lagi dan lagi dan lagi. Sebab tu bila impian besar, tahu tak dia duduk kat mana? Kat Melaka. Hari ni saya tengok kat Melaka, lusa dah ada kat Johor, tulat dah ada kat Penang. Itulah rutin hidup dia. Impian dia sangat besar. Jalan tu dah rasa macam dekat. Tapi bila impian kecil, duduk sebelah Subang Jaya je, nak datang Elkan, punya jauh rasa. Punya berat lah nak melangkah. Sekarang ni musim hujan, melangkah je percepong air. Telefon upline, malam ni saya tak boleh datang upline. Rumah saya banjir. Allah. Jadi impian kena besar. Percaya cakap saya. Selagi orang tak tertawakan impian kita tak cukup besar. Bukan saya nak cakap ada impian nak beli Myvi lepas ni kena lupakan Jangan. Beli dulu. Itulah kita nak melangkah nak buat bisnes pun. Tapi mesti ada satu impian yang besar. Okey? Seterusnya. Ini anak-anak muda. Saya tak tahulah zaman sekarang orang minat lagi ke tak. GTR R35. Ini bunyi dia, ya Allah. Saya rasa 1000 horsepower kot. Kan saya biasa jumpa kat highway, saya bawa kereta saya tu, ya Allah. Dia punya potong tu bergegar kereta saya. Exhaust besi. Exhaust besi. Bunyi dia, ya Allah ya Tuhanku. Tapi inilah impian. Sebab impian saya tak sama dengan impian K. Betul tak? Impian saya tadi BMW. K mungkin nak kereta ni. Baru lepas kahwin ni, tahniah, selamat pengantin baru kepada K dan Cik. Kan kahwin duit Elkan ni? Alhamdulillah. Okey, seterusnya. Apa lagi? Ataupun orang minat motor. Saya terus terang saya cakap lah. Bila saya dah ada motor tu, bila saya dah ride, dia punya steam dia tu tak sama naik kereta. Apa pun awak cakap. Panaslah Abang Syarul naik motor, tak sama. Dia punya bestnya naik motor ni bila kita ride.
Bila saya bawa motor tu, saya rasa macam bila saya bawa arisan naik kapal terbang, dia tidur dalam kapal terbang tu. Bila naik kereta, dia tidur dalam kereta tu. Bila naik train, dia tidur dalam train. Saya ajak naik motor, pergi Lombok. Saya cakap, Mi, tengok gunung Kanang. Tadi dah tengok dah, sama je. Lepas tu dia tidur atas motor. Punyalah best. Jadi inilah besarkan impian kita, betul tak? Honda Goldwing berapa harga dia? 250,000. Okey. BMW GSA 1,300, harga dia berapa? 160,000. Jadi impian ni besar tak? Besar. Sebab bukan orang biasa-biasa boleh pakai motor ni. Okey. Seterusnya, rumah mewah dan selesa. Ada tak impian macam ni? Kan? Kita nak rumah yang macam ni yang tak payah pakai grill. Ini rumah kita, pintu ada 4, grill ada 5. Pintu ada 4, grill ada 5. Campur tingkap apa semua. Selagi dia boleh digrillkan. Tapi saya seronok kalau ada rumah macam ni kan. Bayangkan kita dah kerja penat-penat, dah buat ke 10 tahun. Sebelum tu orang reject. Orang benci kita. Macam lagu video tiap saya tadi tu kan. Kita ni dah macam Pontianak hantu kalau orang tengok kita. Tengok kita nak lari. Ini MLM lah ni, lagi. Syarul datang. Betul tak? Tapi dah buat ke 10 tahun, kita dah rasa nikmat dia, rumah macam ni, seronok tak? Itulah rumah jutawan-jutawan Elkon dekat belakang sana tu. Saya yang terbakar masa pergi US dulu yang ni saya cerita ni luahan perasaan ni. Jutawan Sengkok Meng tahu tak dia buat apa dekat US masa tu? Dia beli rumah ladang, dia buat bina rumah dekat California masa tu. Saya tak ingat. Los Angeles, San Francisco masa tu. Dia beli rumah ladang, dia buat rumah. Rumah saya tak tahulah berapa harga. Tapi apa perasaan saya masa tu? Ya Allah, sampai tahap macam ni Elkon kan? Bukan beli rumah kat Bahau. Siapa nak sekarang ni banyak nak beli tanah kan? Bila kita type tanah je dekat Facebook, dia akan keluar tanah, betul tak? Kuala Pilah lah paling banyak. Kuala Pilah Rembau, betul tak? Dalam pemikiran kita, ada perasaan nak beli, nak buat rumah kan? Tapi orang Elkon sampai tahap beli tanah dekat US, buat rumah. Bisnes apa ni? Betul tak? Dan kalau dia boleh, kita boleh tak? Sebab impian dia besar. Dia dah buat Elkon 30 tahun. Sebab tu jangan cemburu dia berjaya ni. Okey, seterusnya. Rumah macam ni. Rumah tak ada pagar lagi. Seronok, ada laut. Allahu Akbar. Orang cakap beli rumah besar-besar buat apa? Nanti anak sekolah tinggal berdua je. Suka hati akulah. Kan? Biarlah aku berdua dengan bini aku je. Anak-anak semua dah masuk asrama. Dah kahwin apa semua. Kat situ saya pakai boxer je. Tak ada siapa nak marah pun. Sekarang ni nak pakai boxer tak boleh. Bibi ada. Kan? Jadi bila dapat rumah macam ni, seronok tak? Seronok. Tuan-tuan, sedar dan tak sedar, saya telah membuka minda separa sedar tuan-tuan dan puan-puan. Bila selalu tengok benda ni, dia akan terpahat dalam pemikiran kita. Bila terpahat dalam pemikiran kita, dia akan jadi habit. Bila jadi habit, dia akan jadi usaha. InsyaAllah kita akan capai satu hari nanti. Okey? Seterusnya, rumah macam ni lagi. Terpulanglah nak style Arab ke, nak style English ke, nak style kampung ke, tak kisah. Yang penting rumah tak ada pagar. Seterusnya, bilik macam ni. Buat Elkon penat kan? Penat tak? Sebut salah dia nak jawab kan? Jawab penat nanti apply marah pula kan? Tak kisahlah, penat ke tak penat ke, enjoy ke tak enjoy, balik rumah, ni balik meeting kejap lagi ni, tiba-tiba bilik kita macam tu. Ya Allah. Saya sebenarnya saya nak masukkan bilik tidur saya sebelum buat Elkon. Tapi tak lalu, saya tak sanggup saya. Kan, tapi maksudnya apa pun saya bersyukur. Tapi kalau kita dah dapat satu peluang, bina impian nak rumah macam ni, kita mestilah nak macam ni. Betul tak? Sangat seronok. Ataupun melancong ke seluruh dunia. Kan, mesti ada impian tu. Sebelum ni kita tak pernah pergi melancong. Saya first time dengar orang berkongsi tak pernah pergi KLIA. Siapa orang tu? Siapa berani? Dia tak pernah pergi KLIA.
Saya cakap zaman moden ni takkan lah orang tak pergi KLIA. Bang, saya nak pergi KLIA untuk apa? Mak ayah saya dah tak ada untuk saya hantar pergi haji. Adik-beradik saya masih jaga. Kawan-kawan saya kalau pergi luar negara tak ajak saya pun. Sebab tu dia tak pernah pergi tak pernah pergi KLIA. Bukan kata tak pernah pergi luar negara. Bukan kata tak pernah naik flight. Tak pernah pergi KLIA. Tapi Alhamdulillah, buat Elken. Buat Elken. Jangan kata pergi KLIA. Orang tolong pasang tag dia, bag dia dan terus bawa pergi melancong luar negara. First, pengalaman dia pergi mana? Pergi Dubai. Kedua pergi mana? Shanghai. Ketiga pergi mana? Bakal layak pergi ke Yunan. Nampak tak? Bina impian. Berikan tepukan kepada Siti. Itulah impian. Betul tak? Dan seterusnya, kita nak pergi mana ni? Upline, Turki saya tak pergi lah. Saya dah pernah pergi dah. Kau. Ada je alasan. Rasanya buat pergi bulan kau baru dia nak fight. Nak pergi planet Marikh kau baru dia nak pergi. Istanbul ni. Ada apa Istanbul? Misi Al-Fatih. Mulai hari ini, baca tentang misi Al-Fatih tu. Macam mana Al-Fatih tu, kalau kita ikutkan pemikiran kita adalah mustahil dia nak tawan kota Konstantinopel tu. Tapi disebabkan dia semangat, dia percaya, dia yakin. Tuan-tuan bayangkan, dia angkat kapal, naik bukit, pergi ke satu lagi, kata orang apa? Seberang, apa tu dia panggil? Teluk. Yang tak pernah orang fikirkan pun. Angkat kapal bukan sebiji, 70 biji. Sebab tu, kita kena jadi yakin, kena jadi rajin dan kita kena percaya. Apa tindakan yang kita buat, kita kena percaya dan yakin. Jadi, yakin tak tuan-tuan dan puan-puan akan sampai ke Turki pada bulan November 2026? Yakin tak ni? Betul-betul yakin? Sangat-sangat yakin? Pasti yakin? Masuk dalam minda separa sedar kita. Okey, seterusnya. Menunaikan ibadah haji bersama keluarga. Sekarang dah pukul berapa? Okey, 10.30. Saya ada setengah jam lagi. Saya akan lajukan dia. Boleh?